Assalamualaikum. Untuk perkongsian kali ini, kita akan menyelami satu amalan yang boleh dikatakan sebagai nadi komuniti dalam Islam, iaitu solat berjemaah. Pernah tak kita terfikir apa sebenarnya kekuatan yang tersembunyi bila kita solat sama-sama? Jom kita bongkar rahsianya. Cuba bayangkan, kalau ada satu cara untuk buat ibadah harian kita 27 kali ganda lebih bernilai. Bukan 2 kali, bukan 10, tapi 27. Nombor inilah kuncinya untuk kita faham kenapa solat berjemaah ni sangat-sangat istimewa dalam Islam. Okey, jadi untuk faham semua ni, kita akan tengok apa definisinya, apa peranan imam dan makmum, syarat-syarat sah solat tu, ganjaran luar biasanya, dan akhir sekali macam mana ia membina kekuatan dalam masyarakat kita. Jadi, apa sebenarnya solat berjamaah ni? Adakah ia cuma macam solat ramai-ramai je? Sebenarnya, ia jauh lebih mendalam daripada tu. Ia satu ibadah yang bersepadu. Senang cerita, solat berjemaah ni adalah solat yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Mesti ada seorang yang jadi pemimpin, yang kita panggil imam. Ia bukan setakat solat sebelah menyebelah, tapi satu ibadah yang disatukan, serentak dan padu. Dan yang menariknya, nak mulakan satu jemaah ni cuma perlukan 2 orang sahaja. Betul, 2 orang. Seorang jadi imam, yang seorang lagi jadi makmum. Itu dah cukup untuk membentuk satu saf ibadah yang hebat. Okey, sekarang jom kita fahamkan pula peranan penting yang ada dalam solat ni. Si pemimpin dan si pengikut, atau lebih dikenali sebagai imam dan makmum. Imam ni, dia macam kapten pasukan. Dia berdiri kat depan, dia yang pimpin setiap pergerakan dan bacaan. Makmum pula adalah pasukannya. Tugas kita sebagai makmum adalah untuk ikut setiap langkah imam dengan teliti, tak boleh mendahului dan mesti bermula dengan niat yang khusus. Aku solat mengikut imam. Tapi, kesatuan dalam solat ni ada peraturannya tau. Ada beberapa syarat penting yang kena kita patuhi untuk pastikan solat berjemaah kita sah dan sempurna. Ada 4 benda paling penting kita kena ingat. Pertama, niat. Kena niat nak ikut imam. Kedua, dan ini sangat-sangat penting, pergerakan kita mesti selepas imam, jangan sesekali mendahului. Ketiga, imam dan makmum mesti berada di tempat yang sama, tak ada halangan besar yang memisahkan. Dan keempat, kita mesti boleh tahu pergerakan imam, sama ada dengan melihat dia atau dengar suara dia. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik. Kenapa kita digalakkan sangat untuk solat berjemaah? Nah, jawapannya ada pada ganjaran spiritual yang memang luar biasa. Kita kembali kepada nombor istimewa tadi, 27. Ingat ya, ini bukan sekadar nombor. Ini adalah satu janji, satu ganjaran yang sangat besar. Dan janji ni ia datang terus daripada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini cakap dengan sangat jelas, solat berjemaah adalah 27 darjat lebih utama berbanding solat seorang diri. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai kebersamaan dalam ibadah di sisi Allah. Dan bukan setakat ganjaran 27 kali ganda tu je. Solat berjemaah juga, subhanallah, boleh bantu kita jadi lebih khusyuk. Ia mengeratkan ukhuwah sesama kita, menjadi salah satu cara untuk kita meraih cinta Allah dan membawa keberkatan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Akhir sekali, jom kita tengok gambaran yang lebih besar. Impak solat berjemaah ni sebenarnya jauh melangkaui ganjaran peribadi tau. Ia sebenarnya adalah asas kepada pembinaan sebuah masyarakat yang kuat dan bersatu. Cuba kita perhatikan betul-betul susunan saf yang lurus dan rapat ni. Ia bukan sekadar barisan fizikal, tapi satu simbol yang sangat berkuasa. Ia melambangkan disiplin, kesatuan dan keteraturan. Nilai-nilai yang sama yang jadi tiang seri mana-mana komuniti yang berjaya. Disiplin yang kita belajar dalam saf ni, kita bawa keluar dalam hidup kita. Ia ajar kita erti kerjasama, hormat pada pemimpin, menepati masa dan yang paling penting, ia memupuk rasa saling sayang dan hormat. Tak kira siapa pun kita, apa pun pangkat atau latar belakang kita. Kerana inilah mesej terbesarnya. Bila kita berdiri bahu ke bahu, rapatkan saf, segala perbezaan duniawi itu hilang. Ia jadi satu peringatan yang sangat indah bahawa di hadapan Tuhan, kita semua sama. Satu mesej kesatuan yang melampaui segala-galanya.